Pergi cari exit. Tak boleh jumpa pula jalan keluar. Kembali lagi dengan video kita kali ini dalam rancangan Roda Goreng. Kita masih stuck dekat lokasi yang sama. Jadi kita fikir, adakah kita dibuli di sini bersama makhluk-makhluk ataupun korang pernah kena road bully, orang panggil pembuli jalanan. Ke korang memang pembuli? Saya both side lah. Dua-dua lah. Pernah kena bully dan pernah membuli. Bila dah kereta banyak dekat tol LDP tu, orang memang akan pancung-pancung lah sebab nak skip kan daripada kita queue panjang kan. Saya pula jenis yang saya rasa macam kalau tak queue tu rasa macam orang lain sanggup queue, kenapa kita nak potong kan. Lepas tu ada satu kereta SUV ni, pak dia titik pancung. Saya pun terus potong lah dia. Maksudnya macam tak bagi dia masuk. Okay, lepas tu dia macam nak pandang-pandang saya kan. So saya pandang balik. Makcik lah orang-orang umur 40 kan tu kan. Okay. Lepas tu saya cakap apa macam tu. Tunjuk tangan macam ni kan. Lepas tu dia macam macam tu. Macam nak tunjuk sign language ke apa lah. Saya pun dengan lelakinya teruslah tunjuk. Tu dia balas balik. Tinggilah. Ego tercabar. So macam pagi-pagi dah buat dosa macam tu lah. So kepada makcik yang tengok tu minta maaf. So yelah pagi-pagi makcik potong, geram. Tapi saya perasan orang Malaysia ni dia punya tahap marah tu pun ada yang terpaling adalah bila kau geling kepala. Maksudnya macam mana? Bila kau potong kan, kau sanggup buka tingkap tu macam tu dah terpaling marah tu. Hon tu macam tak ada pancing untuk saya. Nak tekan tu macam aku tekan kan aku pula dalam tekanan. Macam tu. Bayar mahal-mahal, horn tak nak pakai. Yang bawa 60 km/h dekat fast lane buat apa tu? Itu sakit hati ke? Kat sebelah dia, I slow. Tengok dia buat apa. Dua mata mah satu sini, satu depan. Tak rasa bersalah orang ni? Tak, kalau you horn, kalau you macam tengok dia pun macam buat apa? I tak salah. Saya dibuli oleh makhluk di jalan Bukit Tunku, Kuala Lumpur. 3 hari, 2 hari berlalu, masih ada macam dia hanya bagi-bagi salam je lah. Tetapi pada hari terakhir kami pergi 3 hari straight. Kenapa bagi tak ada tidur, tak mandi ke apa? Balik lah. Balik lah. Kenapa 3 hari kat sana? Sebab tak puas hati tak jumpa. Benda ni muncul pada 1:30 malam. Jalan dia apa orang panggil curvy tu? Potong sini, potong sini. Di selekoh tu, terjadinya makhluk tu sangat tinggi, sangat kotor, berambut panjang, kain dia dah kotor gila. Bayangkan dekat corner, aku dah macam tu tengok dia. Dekat tepi? Dan dia pun macam tu. Pergi cari exit. Ni kat mana? Tak boleh jumpa pula jalan keluar. Lepas tu kereta kawan kita orang potong kat sebelah. Lepas tu dia tunjuk kereta kita orang dekat belakang. Dia tunjuk. Kenapa? Belakang cermin saya lah. Ada kesan tangan yang sungguh lah. Kat cermin. Sumpah demi Allah tak tipu. Member saya ni penakut. Dia bawa kereta, dia ambil baju dia tutup mata dia bawa. Dia sangat halus tangan dia tu, runcing. Okey. Runcing macam tu. Tidaklah jari saya yang gemuk pendek ni. Kan? Disqualified lah. Kadang-kadang kalau yang jenis yang road bully yang sampai stop, keluar, itu yang lagi sakit hati tau. Dia boleh berhenti tengah jalan akan tu. Macam, asal Jamie lah sekali bukannya aksiden ke, bukannya kereta rosak ke, just sekadar nak bergaduh, nak siapa menang ke. Korang boleh berhenti kot tepi jalan. Betul. Jangan bergaduh tengah jalan tu melibatkan jam gila di belakang. Minta dia renew road tax. Kita jumpa lagi dalam next video untuk topik-topik yang menarik. Kalau korang rasa nak berkongsi cerita, boleh DM atau komen dekat bawah. Yes. Jumpa lagi dalam Roda Goreng.